Kita masih lagi bincang tentang hadis 3981, iaitu hadis berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahsia Nabi SAW untuk pergi menyerang orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi sambungannya pada muka surat 84 tu, kenapakah pula Allah berfirman di dalam hadis Qudsi tentang ahli Badar sebegitu rupa? Lakukan apa sahaja yang kamu kehendaki, syurga tetap menjadi milikmu. Atau Syak perawi, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Apakah maksud firman Allah ini? Apakah maksud firman Allah ini? Ada beberapa pendapat di situ. Saya kemukakan. Adakah ia berarti ahli Badar telah dikecualikan daripada bebanan dan ikatan syariat? Jika dilihat kepada amalan mereka, jelas sekali menunjukkan mereka juga tetap terikat dengan syariat seperti orang-orang lain. Jadi apakah maksudnya? Beberapa jawapan telah diberikan, antara lainnya ialah, jadi ini berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang kiranya telah melakukan kesalahan besar kerana membocorkan rahsia Nabi SAW dengan para sahabat yang berangkat ke Mekah tu. Tapi bila beberapa kali Sayyidina Umar kata, biar saya penggal lehernya, biar saya bunuh saja ni pengkhianat kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin, ini munafik, macam-macam lah dia kata. Nabi SAW kata, tentu sekali Allah SWT mengetahui hati budi ahli-ahli Badar ini, sehingga Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad wajabat. Begitu. Di sini faqad wajabat lakumul jannah, atau Syak perawi situ faqad ghafartu lakum. Dalam setengah-setengah riwayatnya dia satu saja, faqad ghafartu lakum, gitu saja. Ini di sini ada faqad wajabat lakumul jannah atau faqad ghafartu lakum. Kamu buatlah apa saja yang kamu mahu, surga sudah pasti menjadi milikmu. Atau Syak perawi, aku telah ampunkan untuk kamu. Bila Sayyidina Umar dengar begitu, mengalirlah air matanya. Mengalirlah air mata Umar, seraya beliau berkata, Allah dan Rasulnya jualah yang lebih mengetahui. Itulah yang dikatakan oleh Umar. Jadi apa maksudnya Allah SWT kata, buatlah ikut suka kamu? Apakah mereka ini sudah bebas daripada ikatan syariat? Dengan arti kalau tak semayang pun tak apa, buat maksiat apa pun tak kisah, begitukah? Tentu sekali tidak. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah, mereka pun cukup berhati-hati selepas itu, cukup jaga perintah dan larangan Allah tu. Jadi tentu sekali di sini tidak berarti kebenaran daripada Allah untuk mereka buat apa saja sesuka hatinya. Tentu sekali tidak begitu. Jadi kalau begitu apa maknanya?
Apa maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berkata begitu untuk ahli Badar ini? Jadi ada beberapa penjelasan yang diberikan di situ. Satu, peristiharan pengampunan melalui hadis qudsi ini hanya melibatkan dosa-dosa yang lepas. Ia tidak melibatkan dosa-dosa yang akan datang. Hakikat ini dapat difahami daripada firman Allah, sesungguhnya aku telah mengampunimu, faqad ghafartu lakum. Telah digunakan sirah madhi untuknya. Ini jawapan yang telah diberikan oleh Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain pensyarah hadis. Dia kata bukan maknanya bebas masa akan datang. Sebab kalau kita tengok sejarah mereka pun nampak mereka cukup jaga. Tetapi di sini kalau kita perhatikan hadis tu, hadis kursi tu, faqad ghafartu lakum. Kelebihan merekanya yang lepas-lepas itu diampunkan Allah. Yang lepas. Sebab dia guna perkataan ghafara tu, ghafartu lakum. Itu keistimewaannya, kelebihannya. Kalau maksudnya ampun yang akan datang pun, buatlah apa saja, tentu kira-kiranya zahirnya mereka akan buatlah apa saja. Tapi kenyataannya tidak begitu. Jadi ini menunjukkan yang lepas-lepas. Termasuklah Hatib ini, cerita Hatib ini. Selepas, sebab dia kata begini ni selepas dia melakukan itu, dia membocorkan rahsia Nabi itu. Setelah Sayyidina Umar kata nak bunuh apa tu, jadi dosa dia yang lepas tu telah diampuni Allah. Itu maksudnya di sini. Jadi i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa saja tu yang lepas. Walaupun kata lakukanlah tu zahirnya menunjukkan akan datang, tapi di sini bukan. Menunjukkan apa saja yang telah kamu buat pada masa yang lepas itu Allah telah ampunkan. Itu satu maknanya. Yang kedua, khitab Allah di dalam hadis qudsi ini adalah untuk memuliakan dan menghormati ahli Badar. Ia bukan untuk mengecualikan mereka daripada ikatan syariat. Jadi kata i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah atau faqad ghafartu lakum ni untuk memuliakan dan menghormati ahli Badar sebenarnya, bukan untuk membebaskan mereka daripada ikatan syariat, bukan begitu. Mereka seperti orang-orang lain juga tetap terikat dengan syariat. Masa sembahyang kena sembahyang juga, tak boleh buat maksiat seperti orang lain juga. Begitulah. Sebagai memuliakan mereka, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Itu sebagai memuliakan mereka, sebagai balasan kepada mereka. Untuk dosa-dosa yang mungkin dilakukan mereka pada masa akan datang pula, Allah memberikan kekuatan dan taufik kepada mereka untuk segera bertaubat dan beristighfar kepadanya. Jadi kalau ada mereka lakukan dosa-dosa pada masa akan datang, kira-kiranya ini macam keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, dengan memuliakan mereka bagaimana? Iaitu mereka akan cepat kembali kepada Allah, cepat akan bertaubat, meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan itu. Mereka tidak berterusan melakukannya. Lalu Allah menerima taubat mereka. Bila dia bertaubat, Allah terimalah, mudah. Mudah terima. Berbeza daripada orang lain, itulah sebagai penghormatan kepada mereka. Dengan itu tepatlah untuk ahli Badar apa yang difirmankan Allah di dalam hadis qudsi ini. Jadi tepatlah. Itu caranya. Kalau tidak, dengan melakukan dosa masuk neraka dulu macam mana? Jadi faqad wajabat lakumul jannah, syurga pasti dah untuk kamu. Dengan cara macam mana? Allah hapuskan dosa dia lah apabila memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat dan beristighfar, lalu Allah terima. Jadi dia bersih. Dengan bersih itu masuk syurga juga. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat
apa yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi ini merupakan jaminan Allah dan berita gembira daripadanya tentang keterpeliharaan ahli Badar daripada melakukan dosa-dosa. Jadi ini macam jaminan atau berita gembira daripada Allah untuk mereka, dengan cara mereka terpelihara daripada dosa-dosa pada masa akan datang. Jadi kata, buatlah apa saja yang kamu nak. Jadi apakah mereka akan buat dosa? Tidak. Mereka tak akan buat dosa tu. Allah macam memelihara mereka, menjaga mereka daripada melakukan dosa. Jadi yang suruh tu, sebab mereka tak akan buat pun, walaupun suruh, walaupun perintah suruh, lakukanlah apa saja yang kamu nak, dia tak akan buat. Sebab apa? Dia sudah tinggi kedudukannya, betul-betul takut hatinya. Seperti kita kata macam seorang budak lah, ayah dia kata buatlah apa saja yang kamu nak, dia tak akan buat. Sebab dia sudah cerdik, sudah matang, walaupun suruh pun dia tak akan buat. Seolah-olahnya mereka ni sudah terpelihara, bukan maksum, terpelihara daripada melakukan dosa-dosa pada masa akan datang. Itulah kesan daripada penglibatan mereka dalam perang Badar. Penyertaan mereka dalam perang Badar itu telah meninggalkan banyak kesan yang cukup bermakna dalam kehidupan beragama mereka, iaitu mereka terpelihara daripada dosa-dosa. Namun pendapat ini tidak benar sama sekali, kerana para ahli Badar tetap tidak maksum dan mereka terus terbukti terdedah kepada dosa-dosa seperti orang-orang lain juga. Itu pendapatlah, satu pendapat. Tidak maksum, tapi kita kata lebih terpelihara lah, lebih terpelihara. Macam-macam kita kata orang yang Allah SWT bagi taufik dan hidayahnya, jaga wara, dia jaga agama dia, lebih terpelihara begitu berbanding dengan orang lain. Tapi kalau nak kata maksum tu tidak. Kalau kita perhatikan sejarah hidup ahli Badar ini, selepas daripada peristiwa ni pun ada lagi mereka melakukan dosa-dosa, tetapi yang sesuainya macam tadilah, antaranya Allah akan memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat dan beristighfar. Dengan itu dosa-dosa mereka diampunkan. Yang keempat, Syah Waliullah berpendapat apa yang tersebut di dalam hadis ini ialah tentang kelebihan dan keistimewaan ahli Badar. Hadis ini tidak bermaksud mengecualikan mereka daripada segala amalan fardu dan wajib. Jadi kata buatlah apa saja yang kamu nak, bukan bermakna mengecualikan mereka daripada segala fardu dan wajib. Ini hadis ini untuk menyatakan kelebihan mereka dan keistimewaan mereka. Kata Syah Waliullah, andai kata mereka diberi kebebasan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki sekalipun, mereka tetap akan menjaga batas-batas syariat. Jadi sehingga kalau kata macam tu pun dia tetap juga jaga batas-batas syariat. Mereka bahkan lebih berasa malu apabila diberikan kebebasan mutlak untuk berbuat apa saja. Hakikat ini ini mana? Di atas Langkau. Hadis ini tidak bermaksud mengecualikan mereka daripada segala amalan fardu yang wajib. Ia hanya sekadar menyatakan jika ahli Badar itu tidak mengambil berat sangat tentang amalan-amalan sunat atau amalan-amalan yang besar fadilatnya sekalipun, mereka tetap mendapat pahala amalan-amalan sunat atau amalan-amalan yang besar fadilatnya itu. Jadi kelebihan yang Allah bagi kepada ahli Badar ini, kalau dia tidak, katakanlah dia tak buat benda-benda sunat pun, dia dapat juga pahala yang sunat-sunat itu, dan dapat juga kelebihan fadilat bagi amalan yang besar-besar itu mereka dapat, walaupun mereka tak buat, tak seberapa pun mereka buat. Itu sebagai kurniaan Allah kepada mereka. Itulah kelebihannya. Yang kelima, penulis berpendapat hadis ini bermaksud menyatakan kelebihan dan keutamaan ahli Badar
Peribadi dan kefahaman mereka tentang Islam begitu mantap. Andai kata mereka diberi kebebasan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki sekalipun, mereka tetap akan menjaga batas-batas syariat. Mereka bahkan lebih berasa malu apabila diberikan kebebasan mutlak untuk berbuat apa saja. Hakikat ini dapat anda saksikan dengan jelas dalam riwayat hidup mereka. Dalam hidup mereka. Jadi begitulah sahabat-sahabat ni lepas ni terutamanya lepas ni keutamanya nampak sangat kelebihan dan keutamaan mereka. Kerana apa? Kerana peribadi mereka tu yang semakin mantap dan kukuh, sehingga kalau dibenarkan mereka lagi berasa malu. Macam kita lah, kalau yang kurang faham ataupun kurang cerdik, kita kata pergi ke rumah kita kata buat sebuah rumah sendiri lah, dia akan buatlah apa saja. Dia akan pergi ke dapur, buka saji, makan. Dan apa-apa lagi lah dia buat lah. Dia nak tidur mana pun dia tidur. Itu kalau orang yang tak cerdik. Tapi sahabat-sahabat ni, terutamanya ahli Badar ni, bila dia menyertai perang itu, suatu keistimewaan yang dia dapat ini bab kelebihan ahli Badar ni kan. Apa kelebihannya? Iaitu mereka menjadi semakin halus jiwanya, semakin malus apabila dikata oleh Allah, buatlah apa saja. Macam kita kata, buatlah seperti rumah sendiri. Orang yang cerdik, bila orang kata begitu, dia tak akan buat. Dia semakin lagi berasa serba salah. Semakin lagi rasa terharu, begitu sekali tuan rumah dia baik dengan dia. Jadi lagi dia berasa segan. Begitu keadaannya. Jadi sahabat-sahabat ni sebab kemantapan akal fikiran mereka, jiwa mereka tu dia jadi begitu. Bukan mengikut zahir yang orang cakap tu. Jadi zahir yang orang cakap tu, dia rasa ini satu kelebihan lah yang dikurniakan kepada dia. Lagi dia berasa nak memuliakan Allah SWT, mengagungkan, membesarkan Allah SWT. Bukan nak melanggar perintah Allah sama sekali, tidak. Itu kelebihannya. Allah SWT bagi jiwa mereka itu begitu. Walaupun kita kata yang terlibat tu setengah-setengahnya kan, belasan tahun saja umurnya, tapi jiwa dia, iman dia tu mantap sampai jadi begitu. Ialah seperti yang kita tengok tadi, orang-orang ulama-ulama, ada yang kata begini, ada yang kata begini, semuanya menunjukkan kelebihan mereka lah, keistimewaan mereka, dan itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Kalau kita tengok sahabat-sahabat ni, berapa ramai pula kemudiannya hidup dengan penuh tanggungjawab, penuh beragama, dan ramai pula di antara mereka itu yang berperang dalam peperangan-peperangan yang lain dan mati syahid satu demi satu. Itu kehidupan mereka. Tidak kata bila dah dapat ni, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum faqad wajabat lakumul jannah, mereka buat sesuka hati dah, tinggal dah, tak buat dah, tak ada lagi perjuangan. Bukan begitu sahabat-sahabat ini. Itu dapat kita saksikan sejarah. Perlu sekali diingati bahawa kelebihan dan keistimewaan ahli Badar yang diberikan sebagai berita gembira itu hanyalah berkaitan dengan hukum akhirat. Jangan kita ingat dalam dunia ni bebaslah dia, merdekalah dia. Tidak, ini berkait dengan hukum akhirat. Ia tidak ada kena-mengena dengan hukum hakam dunia. Andai kata salah seorang daripada mereka terlibat dalam kes-kes yang melibatkan hukum hudud dan qisas misalnya, mereka juga tidak terlepas daripadanya. Mereka juga tidak terlepas daripadanya. Jadi yang dikatakan lebih ini semua ni, di sisi Allah, pada pandangan Allah, darjat dia tu untuk akhirat. Adapun dunia, dia tetap terikat. Jangan kita ingat dengan sebab ada hadis ini maka sahabat-sahabat tu bebas dan merdeka, ikut apa saja dia boleh buat. Itu tak benar. Tak benar. Dan sahabat-sahabat tu sendiri tak faham begitu pun. Walaupun ada i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum tadi, walaupun ada begitu, mereka tidak buat sebagaimana yang zahir itu. Yang saya tulisnya setakat ini habislah. Tapi tadi sebelum mari sini saya tulis sikit, tambah sikit, sebab saya tak buat kesimpulan dia, tak sempat gitu.
Jadi ada ni saya buat, saya sebab itu buka ini malam ni. Buka ini. Jadi kita tengok ya. Saya buat di sini pengajarannya ada 20 lebih. Pengajaran yang dapat kita simpulkan atau ambil daripada hadis yang kita telah baca sebelum ini. Baiklah, sekali lagi kita cuba baca terjemahannya supaya dapat dilihat di mana kesimpulan itu diambil daripada mana, bahagian mana. Kita lihat semula 81. Tak perlu baca teks asal dia itu, baca terjemahan saja untuk meringkaskan. Kita tengok muka surat 81. Imam Bukhari dengan sanadnya beriwayatkan daripada Sa'ad bin Ubadah As-Sulami, daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, daripada Ali bin Abi Talib. Ini riwayat ini daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan aku bersama Abu Marthad Al-Ghanawi dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Semua kami berkuda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu sehingga sampai ke Raudhah Khakh. Di sana akan ada seorang perempuan musyrikin. Bersamanya ada sepucuk surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrikin, yakni orang-orang musyrikin Mekah. Kami mendapati perempuan berkenaan sedang mengendarai unta di tempat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kami kepadanya, surat. Kata perempuan itu, tidak ada apa-apa surat pada saya. Setelah mendudukkan untanya, kami memeriksanya, tetapi tidak kami temui apa-apa surat. Kata kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak berdusta. Sama ada engkau keluarkan surat itu atau kami telanjangkanmu. Bila dia melihat kami betul-betul serius, barulah dia mengeluarkannya daripada tempat mengikat tali pinggangnya. Lalu kami membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Umar, wahai Rasulullah, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Biarkan saya memenggal lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ini bertanya Hatib, apakah yang mendorongmu melakukan begitu? Jawab Hatib, demi Allah, bukanlah kerana saya tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Saya sebenarnya hendak berbudi kepada orang-orang kafir Quraisy, supaya dengan itu adalah sebab untuk Allah melindungi keluarga dan harta benda saya. Sahabat-sahabatmu yang lain semuanya ada sanak saudara di sana. Keluarga dan harta benda mereka terpelihara kerananya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, dia bercakap benar. Oleh itu janganlah berkata sesuatu yang tidak baik terhadapnya. Umar terus berkata, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Biarkan saya memenggal lehernya. Ketika itu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia salah seorang ahli Badar? Ini yang kita baca tadi. Bukankah dia salah seorang ahli Badar? Yani ahli Badar ialah sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentulah Allah telah mengetahui hati perut atau hati budi ahli Badar, sehingga ia berfirman, lakukan apa saja yang kamu kehendaki, syurga tetap menjadi milikmu. Atau syak perawi, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mengalirlah air mata Umar seraya beliau berkata, Allah dan Rasulnya jualah yang lebih mengetahui. Diterima sajalah.
Itu terjemahan teks hadisnya. Jadi perbincangan tentangnya telah banyak dah kita bincang. Jadi sekarang ni kesimpulannya yang belum sempat saya masuk ke sini, tapi insya-Allah akan datang akan ada lagi lah sambungannya. Sambung ni dalam satu muka surat lebih pula. Jadi anggaplah yang ada tu belum sempurna lagi lah. Kalau nak catat sikit-sikit pun boleh. Sekarang ni saya nak baca, ataupun dalam nota akan datang lah, insya-Allah akan disempurnakan. Jadi antara pengajaran, pedoman, panduan dan hukum yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: satu, keperluan mendedahkan rahsia pengintip atau pembocor rahsia negara, sama ada lelaki atau perempuan, jika ada faedahnya, atau jika merahsiakannya akan membawa kepada bahaya dan kemudaratan yang besar. Jadi pemerintah, pemimpin negara, jika perlu, dia boleh mendedahkan kepada orang lain tentang penyelewengan seseorang, tentang pengintip musuh ke, ataupun mana-mana pihak yang membocorkan rahsia negara, dia boleh dedahkan benda tu. Seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW dedahkan. Dia kata pergi ambil surat dengan perempuan itu, ada surat dengan dia. Bila bawa surat tu, bawa mari, dia pun baca. Dan semua orang tahu, sahabat-sahabat dia ramai, begitu ramai, tahu. Jadi tujuan Rasulullah SAW buat begini ialah untuk mengingatkan sahabat-sahabatnya dan menarik perhatian mereka tentang hukumnya. Lain kali kalau berlaku begini, apa hukumnya? Ini tak apalah ketika dia ada. Ketika dia ada, dia buat macam mana, tengoklah. Tengok. Satunya, dia telah mendedahkan rahsia. Rahsia, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat kepada pembesar-pembesar Quraisy, dan dihantarnya melalui seorang perempuan. Kira-kiranya benda ni tak dapat diketahui lah, tak ada siapa tahu pun. Kalau sampailah ke Mekah, sampai ke tangan orang kafir tu, mungkin sekali banyaklah berlaku peperangan, hebatlah berlaku peperangan, dan banyaklah akan tumpah darahnya. Mungkin sahabat-sahabat kita tak tahulah seramai mana yang mati, sebab mereka menunggu di tempat mereka sendiri. Sahabat-sahabat ni datang daripada Madinah, setakat mana sangat kalau dia nak bawa senjata pun, nak lawan dengan orang tempatan itu sangat bahaya. Satu kesilapan ataupun kesalahan besar telah dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mendedahkan Nabi SAW dan orang-orang Islam yang terdiri daripada sahabat-sahabat yang utama itu kepada bahaya yang begitu besar, boleh mengancam nyawa mereka. Nabi SAW dedahkan tahu. Dan banyak lagi rahsia yang lain, antaranya nak bagi tahu kedudukan ahli Badar itulah. Itulah hikmatnya berlaku semua ni. Barulah kita tahu, kedudukan ahli Badar ini yang Nabi kata begini, Allah kata begini ni, apa sebabnya? Mulia sangat, lebih sangat mereka ni. Termasuklah Hatib bin Abi Balta'ah itu pun ahli Badar juga, tapi kesilapan telah dilakukan olehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembocor rahsia negara, terutamanya rahsia ketenteraan negara, boleh dikenakan hukuman mati. Bagaimanapun hukuman itu bukanlah merupakan hukuman had yang mesti dilaksanakan. Ia hanya termasuk dalam hukuman ta'zir yang boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan individu yang terbabit. Itu yang kedua. Daripada hadis ni kita dapat faham hukum asal untuk orang yang macam ni, dia boleh sampai ke peringkat bunuh. Sebab itulah Sayyidina Umar kata, biarkan saya penggal lehernya. Sebab itu dia kata begitu. Kira-kiranya dia tahu dah orang yang macam ni apa hukumannya. Dia sudah tahu. Dan kalau katakanlah dia tak tahu, dia cuma kata begitu saja, itu tak sesuai kita kata begitu. Andaikan saja itu pendapat dia, Nabi SAW tak tegur dia.
biarkan dia begitu. Dia tak kata kamu silap begitu. Bukan begitu hukumnya. Kalau salah, Nabi SAW terus kata. Ini dia tak kata. Seseolahnya ini takrir daripada Nabi SAW tentang hukum ini. Tentang hukum ini. Jadi Sayyidina Umar kata adalah berdasarkan maklumat yang sedia diketahuinya. Seperti sebelum ini kan, soal orang mati tu tak boleh dengar apa semua, dia sudah maklum dah. Dia sudah tahu dah asas dia tu. Cuma dia berasa pelik begitu. Kenapa pula Nabi bercakap dengan bangkai tu? Itu sebab timbul pertanyaan. Dari segi maklumat asas itu sudah ada pada dia. Sama juga di sini. Maklumat asas tentang hukum orang yang melakukan kesilapan seperti ini, membocorkan rahsia negara, terutamanya rahsia tentera, menyebabkan tentera itu boleh mati beramai-ramai, dia hukumnya bunuh. Nabi SAW tak tegur Sayyidina Umar bila dia kata begitu. Dia tegur bab lain. Dia bukan tegur yang Sayyidina Umar kata tu. Kalau dia sudah cerita dah sebelum itu, dan Sayyidina Umar pun tentu sekali tak ambil daripada orang lain, daripada dia juga. Kenapa pula dia nak bantah? Tak sesuai dia nak bantah. Itu yang dia bagi tahu juga. Jadi dia tak bantah. Cumanya kita dapat lihat di sini bahawa hukuman ini bukan hukuman had, tak termasuk dalam hudud. Kalau hudud dia mesti, dia tak boleh berubah dah. Macam tu, dia tak boleh bertukar dah bentuk dia tu. Itu hudud. Ini tidak. Walaupun hukum asalnya mati, itu kemuncaknya. Yang dia mati itu kemuncaknya. Bukan setiap hukuman terhadap pengkhianat negara ni, penderaka ni, mati semuanya, tidak. Jadi macam-macam. Sebab itu kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh, berbeza-beza pendapat ulama di sini. Berhubung dengan pengkhianat penderhaka negara dari kalangan umat Islam dan bukan Islam, dia ada perbezaan tu. Banyak perkara sama, banyak perkara juga ada perbezaannya. Imam Abu Hanifah kata tak boleh bunuh. Macam mana pun tak boleh bunuh. Dia kena hukum dia dengan cara menyeksa dia ke, ataupun tahan dia untuk jangka masa yang lama. Jail lah, kita kata penjara lah. Penjara lama. Itu saja boleh buat. Imam Malik kata boleh bunuh. Dia pegang dengan hadis-hadis ni lah. Orang yang kata boleh bunuh, dia pegang dengan ni. Cumanya bunuh sebagai had ke atau sebagai ta'zir? Jawabnya seperti yang saya sebut tadi, ta'zir. Kemuncaknya sampai ke peringkat bunuh. Tapi kalau tak, ketua negara fikir sesuai bentuk lain hukumannya, boleh dipilih cara itu. Akan datang pun, sekarang ni pun, kalau Islam memerintah, begitulah caranya. Sebab Rasulullah SAW tak bunuh dia bagaimanapun. Kalau dia mesti dibunuh, mesti Rasulullah bunuh, tak ada pilihan lain dah. Di sini tidak bunuh. Tidak bunuh menunjukkan ini adalah ta'zir. Tetapi yang Sayyidina Umar kata itu pun betul. Boleh sampai ke situ, boleh jadi bunuh, tapi tidak mesti bunuh. Itu terpulang kepada kebijaksanaan dan budi bicara ketua negara. Dia boleh berubah. Jadi sekarang ni sudah berubah. Asalnya bunuh, Nabi tak tegur apa, tak kata apa, tapi Nabi tak buat begitu. Maknanya sudah ada perubahan, perbezaan dari segi hukum. Dan ini menunjukkan ciri-ciri hukum ta'zir, bukan hukum had. Yang ketiga, dalam sesetengah kes, hukum terhadap orang yang telah banyak berjasa kepada negara perlu dipertimbangkan. Ia mungkin elok dilepaskan saja jika telah tersasul dalam hanya 1-2 tindakannya. Itu dapat kita simpulkan. Cuba kita tengok di sini. Kesalahan besar tu, tapi jasanya juga besar. Hatib bin Abi Balta'ah, ahli Badar. Kita sekarang ni bincang tentang kelebihan ahli Badar. Dengan sebab kelebihan itu, kira-kiranya boleh dihukum bunuh, tapi Nabi tak pilih cara itu. Kenapa? Kerana kelebihan dia lah, mengenangkan jasanya yang begitu besar kepada umat Islam. Sebab itu Nabi SAW tak bunuh dia, bahkan pilih cara lain. Pilih cara lain. Boleh dipertimbangkan. Ini telah dipertimbangkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW lepaskan dia saja,
tak ada hukuman dalam bentuk macam mana pun tak ada. Tapi kalau orang lain pada masa lain lah berlaku begini, nak buat macam ni ke? Kena tengoklah apa jasa dia. Dah berapa kali dia buat salah macam ni, kita tengoklah. Jadi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ni. Ini dari segi politik lah, dari segi pemerintahan. Pemerintahan beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah, cara dia. Jadi dia bukan bunuh semata-mata, tidak. Jika ada jasa tu sesuai dengan masa ataupun zaman masing-masing lah. Kita kena tengok, perlu dipertimbangkan. Jangan kira satu saja hukumnya, satu bentuk saja. Sedangkan di sini ada beberapa bentuk lagi hukuman itu. Bahkan Nabi SAW tak hukum langsung, ada di sini. Jadi kita tak boleh kata ini tak betul, tak boleh. Cumanya kepada orang lain yang tentu sekali jasanya besar macam mana pun tak akan sama dengan ahli Badar ini. Jadi takkan nak lepas saja begitu. Itulah yang perlu dipertimbangkan, penjara ke, denda ke, atau apa-apalah. Itu terserah kepada pemerintah. Ini menjadi contoh kepada kita. Yang keempat, ketua negara atau wakilnya sahaja yang dapat menentukan bentuk hukuman ta'zir ke atas seseorang penjenayah. Orang lain tak boleh. Ketua negara, khalifah lah, ataupun tak kira lah nama apa pun, raja ke apa ke, atau wakilnya tu hakim-hakim, menteri-menteri dia, yang diberikan tanggungjawab itu, mereka saja yang boleh menentukan bentuk hukuman ta'zir ke atas seseorang penjenayah. Nak penjara ke ataupun nak buat macam mana, itu terpulang kepada mereka. Mereka saja yang dapat menentukan. Seperti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ni sebagai ketua negara, bukan sebagai seorang biasa, sebagai ketua negara. Lain kali bila ada ketua negara macam ni lah, tengok. Dan yang nombor satu tu tak boleh nak mengatasi dia. Sayyidina Umar memang hebat dah. Memang dia tu harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak boleh bertindak sendiri. Jadi kuasa yang tertinggi itu yang menentukan. Dia tak boleh kata apa, dia terpaksa kena terima saja. Itu cara politik Islam. Politik Islam. Yang kelima, kelebihan orang yang mempunyai jasa dalam sesuatu pergerakan, perjuangan atau masyarakat. Ini suatu yang diterima umum. Bukan Nabi SAW saja. Nabi SAW sudah tunjuk kepada kita memang begitu. Yang sebenarnya benda ni kalau kita perhatikan dalam dunia mana-mana pun, dia ada mengambil kira benda-benda begini. Dia tidak sama orang apa dipersalah ataupun penjenayah tu tidak sama, tidak dilayan dengan sama dalam setengah-setengah perkara. Macam di sini tak sama. Pasal apa? Dia mempunyai jasa dalam pergerakan, perjuangan atau dalam masyarakat. Perlu dipertimbangkan. Yang keenam, kelebihan ahli Badar kerana telah ikut serta bersama-sama Nabi SAW dalam peperangan Badarlah Hatib bin Abi Balta'ah terlepas daripada hukuman. Baginda SAW tidak mengenakan sebarang tindakan ke atas beliau, walaupun telah melakukan satu kesalahan yang amat besar terhadap negara. Sebab dia ahli Badar lah. Jadi bagi sesuatu masa itu terpulang kepada dia, apa yang besar kepada dia, apa yang besar kepada dia. Misalnya kita kata dia ni terlibat dalam perjuangan memerdekakan negara, tiba-tiba ada kesalahan-kesalahan. Ni orang penting ni, orang yang berapa lama kena jail semasa penjajah misalnya, kita kata itu perlu dipertimbangkan. Kalau betul, maklum semua orang tahu salah silap boleh berlaku kepada manusia, tapi kepada pemimpin dia kena ada budi bicara tu. Ada riayah, ada riayah tu. Barulah pemimpin politik yang betul. Dia bukan keras mata-mata. Tempat-tempat yang boleh bertolak ansur, boleh maaf, kena maafkanlah. Ya. Kelebihan orang yang mempunyai jasa dalam sesuatu pergerakan, perjuangan atau masyarakat. Ya.
Memang ada. Ini semua diterima oleh bangsa mana pun, dunia mana pun. Memang diterima. Kalau kita orang tanya kita mana ada bukti di kalangan daripada agama kita, ini hadis ini. Nabi SAW mengambil kira kedudukan Hatib bin Abi Balta'ah sebagai ahli Badar dan dilepaskan begitu saja tanpa mengenakan apa-apa hukuman ke atasnya. Itulah contohnya. Patutlah kita tengok dalam negara mana pun dia ada benda macam ni. Ada begini. Padahal kesalahan dia tu kesalahan yang amat besar terhadap negara. Yang ketujuh, hadis ini mengandungi salah satu mukjizat Nabi SAW. Ia dengan jelas membuktikan baginda SAW memang seorang Rasul Allah, utusan Allah. Menerusi wahyu, baginda telah menceritakan tentang seorang perempuan yang membawa surat Hatib kepada ketua kafir Quraisy. Beberapa orang sahabat diutuskan supaya pergi ke suatu tempat bernama Raudah Khakh untuk mengambil surat Hatib itu. Dan berdasarkan setengah riwayat, Nabi SAW suruh bawa juga perempuan itu mari. Berdasarkan setengah riwayat. Dan berdasarkan riwayat itu, Ibnu Mandah dan lain-lain mengatakan perempuan itu masuk Islam lepas itu. Tapi ini masih lagi khilaf di kalangan ulama. Setengah kata tidak, dia ni yang di sini memang jelaslah dia itu musyrikin pada masa itu. Adakah dia Islam selepas itu atau tidak, itu khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau kita mengambil kira riwayat yang kata, tapi itu bukan riwayat inilah, riwayat yang menyebutkan dia tengok macam mana yang berlaku perselisihan di kalangan sahabat itu. Umar kata kena bertindak begini, Nabi SAW pula kata begini-begini, dan surat itu ambil daripada dia. Di situ dia kagum, dia lemah lah, tengok ini bukan orang biasa. Di situ dia memeluk agama Islam. Itulah salah satu mukjizat Nabi SAW yang dapat disaksikan oleh sahabat-sahabat beliau di zaman Nabi SAW. Kepada kita tak adalah tinggal cerita lah. Yang kita ada mukjizatnya Quran dengan sunnah lah. Itulah Quran dengan sunnah, itulah mukjizatnya. Di zaman Rasulullah SAW banyak sekali mukjizat-mukjizat baginda disaksikan oleh sahabat-sahabat. Macam ni. Macam mana Nabi SAW tahu tu, kita kata bahawa surat tu Hatib tulis untuk ketua-ketua kafir Quraisy dan dihantar oleh Hatib. Dia tahu, dan melalui seorang perempuan. Lepas tu dia suruh pergi di tempat tu, kata dia. Perempuan tu dalam perjalanan tak tahu di mana-mana sampai. Tapi memang yang Nabi kata tu memang betul. Bila mereka pergi, memang di situ bertemu perempuan. Kira-kiranya dia sembunyikan surat tu di tempat yang sulit sangatlah. Kalau tidak mereka ancam ugut seperti yang kita baca tadi, tentu perempuan itu tak bagi dan tak bertemu. Setelah dia cari dan tak bertemu. Tapi Nabi SAW sudah kata ada surat. Itulah yang sahabat kata, bila pergi itu dia terus tanya, surat, mana surat? Dia kata tak ada surat. Tak ada surat. Lepas tu sahabat-sahabat pun kata sama-sama dia, atau dalam hati masing-masing kata, takkanlah Rasulullah berdusta? Rasulullah tak berdusta. Dan dia kata ada surat, mesti ada lah ni. Lalu dia ugut perempuan itu, kalau kamu tak bagi surat itu, kami telanjangkan engkau. Lalu dia bagilah. Bila nampak bersungguh-sungguh ni, sahabat-sahabat ni bagi surat. Memang ada surat. Dan bila pergi bawa kepada Rasulullah, sahabat-sahabat tak baca. Rasulullah suruh ambil. Itu setia sahabat-sahabat ni. Memang dia taat betul. Kalau Nabi SAW kata ambil surat tu, bawa ke sini, dia tak akan baca, bawa saja. Kalau Nabi kata surat ni baca di situ, dia tak akan baca sebelum itu, dia akan baca situ. Itu kepatuhan sahabat-sahabat itu. Sebab itu dia boleh jadi tentera yang terbaik. Sebab dia patuh kepada pemimpin dia tu sampai begitu ke dia. Dia kata macam mana arahannya, dia buat begitu. Itu cara sahabat Nabi SAW. Jadi bila bawa, buka baca, didapati memang betul yang Rasulullah SAW kata tu. Kalau bukan seorang Rasul, itulah yang perempuan tu masuk Islam tu,
Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu? Tapi mungkinlah kalau orang bukan Islam, dia meragui, dia meragui, dia kata mungkin Nabi berpakat dengan Hatib ke ataupun dengan perempuan tu ke macam mana ke. Tapi itu tak munasabah. Memang tak tahu. Sahabat-sahabat sudah tahu Nabi ni orang macam mana, bukan jenis penipu. Bukan jenis rancang sesuatu dulu untuk menaikkan diri dia. Bukan begitu Rasulullah SAW. Jadi semua maklum apa yang Rasulullah SAW kata tu tepat betul-betul. Bila begitu, bawalah surat. Jadi surat tu seperti baru ni kita sudah bacakan apa kandungan surat tu. Sudah ada. Sebenarnya surat tu kalau kita tengok, dia bukan semata-mata menceritakan Rasulullah nak pergi begitu saja, tidak. Dia macam mengugut pula, mengancam orang kafir tu. Dia kata Rasulullah mari ni, berdasarkan riwayat ini, dia kata dengan ramai, kumpulan yang ramai, kalau siang pun jadi seperti malam, debu dia naik, gelap jadi. Rasulullah ni kalau dia mari seorang pun kamu tak akan dapat mengalahkan dia. Dia akan menang juga. Dia ancam begitu dalam surat tu begitu. Walaupun dia cerita, dia cerita Rasulullah nak pergi serang, tapi dia kata Rasulullah pergi begitu ramai. Jadi tentu jadi takutlah mereka. Jadi macam ancaman juga, bukan semata-mata cerita. Itu dalam surat yang ke-8. Keharusan menggeledah rumah, kenderaan dan lain-lain kepunyaan seseorang yang diragui demi mencari sesuatu barang yang terlarang atau sesuatu yang boleh menggugat keselamatan negara. Ini dapat kita simpulkan juga. Pihak pemerintah, kerajaan boleh menggeledah rumah seseorang, kenderaan seseorang, atau apa saja yang diragui lah. Seseorang yang diragui, kita tak boleh kata dia zalim, dia kejam, dia apa, tak boleh. Itu kerja dia. Kerja dia untuk menjaga keselamatan negara, untuk menjaga keamanan. Itu kerja dia. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Tengok sahabat dia pergi cari, duduk, suruh dia suruh orang perempuan tu berhenti dengan unta dia, lepas tu dia periksa. Dan akhir sekali dia kata kalau tak bawa bagi surat tu, kami akan telanjangkan. Sampai ke peringkat itu. Itulah yang dikatakan geledah. Geledah kenderaan, dia cari sana sini. Boleh benda itu dilakukan, tidak salah. Dan itu termasuk dalam kerja ataupun tugas pemerintah dan kerajaan. Kerajaan kena jaga benda-benda macam ni, barulah selamat negara, aman negara. Ni kalau masuk senjata tak tahu apa, tahu-tahu orang sudah berontak, mudahlah jatuh kerajaan. Dia kena jaga sempadan, dia kena ada. Apa yang dilakukan sekarang ni sebenarnya itu betul lah, bukan suatu yang salah. Bila sampai di satu kawasan, dibuka kereta tu, tengok apa ada dalam tu, perlu tahu apa, tengok kad kenalan misalnya, itu betul. Macam itulah sepatutnya dibuat. Barulah jadi aman, barulah terjamin keselamatan masyarakat itu. Yang ke-9, jika perlu, orang yang diragui mempunyai atau memiliki sesuatu barang yang terlarang dan diharamkan oleh pihak kerajaan boleh digertak, diancam dan diugut dengan berbagai-bagai cara, termasuk dengan menelanjangkannya. Boleh. Itulah yang dilakukan di mana-mana sekarang ni kan. Sampai dia tahan, dia telanjangkan, nak periksa lah, nak cek. Kadang-kadang orang simpan tempat-tempat yang tak pernah sabar. Sekarang ni zaman dadah kan, dadah tu macam-macam dia telan lah. Kalau pecah tu mati. Tapi itu cara dia. Jadi bagi pihak pemerintah, dia boleh buat apa saja. Dia boleh tahan selama beberapa hari sampai dia buang air. Jadi apati memang ada, dengan menggunakan apa saja pun, kemudahan yang ada pada dia, menggunakan anjing dan sebagainya. Itu satu langkah yang baik.
langkah yang baik, langkah yang bijaksana. Sebenarnya telah dibuat oleh sahabat dulu. Dan benda ni diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa pun. Menelanjangkan orang perempuan, bila telanjangkan nampaklah aurat dia. Kan haram tengok aurat perempuan ini. Tapi dalam keadaan perlu, boleh. Itulah ancaman dia. Dia gertak. Takutlah perempuan itu. Kalau katakanlah dia tak bagi juga, boleh jadi ditelanjangkan sungguh. Dan buat begitu tidak salah, tidak berdosa. Sebab ini kerja untuk menjaga negara, untuk menjaga umat. Kerja tu kerja mulia, walaupun nampak jahat, nampak kasar, tapi itu kena buat begitu. Itu caranya. Yang ke-10, Allah boleh mengampunkan dosa sesiapa saja yang dikehendakinya. Dia juga boleh melepaskan seseorang pendosa daripada azab tertentu yang dijanjikannya, terutamanya orang yang ketaatannya melebihi kejahatannya. Itu dasarnya. Allah boleh ampunkan dosa sesiapa saja yang dikehendakinya. Yaghfiru liman yasha. Dia boleh ampunkan sesiapa yang dikehendakinya. Berapa banyak kita berjumpa dalam Quran yang macam tu. Dia juga boleh melepaskan seseorang pendosa daripada azab tertentu yang dijanjikannya. Orang buat begini neraka. Gitu dia kata. Tapi dia boleh lepaskan daripada neraka. Itulah kebebasan mutlak dia. Hak mutlak dia. Dia boleh. Terutamanya orang yang ketaatannya melebihi kejahatannya. Kira-kiranya kesalahan tu boleh masuk neraka. Berapa banyak dalam hadis diceritakan tiba-tiba tak masuk neraka dia. Sebab apa? Dilihat pula kebaikan dia, kebajikan dia yang lain. Maka ditutup kesalahan itu, tak jadi masuk neraka. Padahal telah dijanjikan neraka orang yang buat kesalahan macam tu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Yang ke-11, hukum orang yang melanggar sesuatu perintah atau larangan dengan alasan dan hujah tertentu tidak sama dengan hukum orang yang melanggarnya dengan sengaja tanpa ada sebarang alasan dan hujah. Itu satu perkara besar ni. Tak boleh kita kata sama. Ini dia langgar, ada hujah dia. Ini langgar, dia tak ada hujah. Beza. Misalnya, Imam Syafi'i kata kalau bersentuh lelaki dengan perempuan batalkan air sembahyang. Imam Abu Hanifah ataupun orang yang sependapat dengan dia kata tak batal. Jadi kira je langgarlah pendapat ini. Tapi dia ada hujah sendiri. Dia ada alasan. Tak sama. Tak sama. Dengan Allah SWT pun macam tu. Kalau kita ada alasan, ada hujah yang kita buat begitu. Misalnya seperti saya telah sebutkan sebelum ni kan, itu nanti itu selepas ini. Hatib bin Abi Balta'ah ni, kenapa dia buat begitu? Kenapa dia bocorkan rahsia? Itu kan bahaya tu, mengancam nyawa sahabat-sahabat, mengancam nyawa Nabi SAW sendiri. Kenapa dia buat macam tu? Dia ada alasan dia sendiri, yang orang lain tak nampak. Walaupun Tuhan kata salah tu, Tuhan kata salah, tapi dia ada alasan dia sendiri, ada cara faham dia sendiri. Berbeza. Kalau orang tu dia ikut Syafi'i, katakanlah kalau dalam masalah fiqh, tiba-tiba dia langgar, orang yang diikutinya saja-saja tanpa alasan, tak boleh, salah. Dia ikut Syafi'i, apabila bersentuh dia kata tak batal, nak langgar, tak boleh, batal lah, dah ikut dia. Kita tak ada alasan, tak boleh langgar, tak betul pasal. Tapi kalau kita langgar atau bantah, buat tak seperti, kita ada alasan, tak apa, tak salah, tak batal dan tak berdosa, tak salah pun. Tapi kalau kita tak ada alasan sendiri, kita langgar, itu salah. Inilah yang dilakukan oleh Hatib. Walaupun nampak berat, tapi dia ada sudut ringan dia tu, dengan sebab dia ada alasan tersendiri.
Yang ke-12, kelebihan berkata benar. Nabi SAW kata dia berkata benar. Bila dia cerita, sebenarnya saya bukan murtad, saya bukan kafir, saya tak suka kafir apa semua ni, tapi saya buat ni dengan sebab ni. Dia kata benar. Nabi SAW katakan dia berkata benar. Kalau kita, mana kita nak tahu dia kata benar ke tidak? Rasulullah SAW dia tahu melalui wahyu bahawa orang ni bercakap benar. Kerana dia bercakap benar, ini satu kelebihan. Kerana itulah dia dilepaskan. Begitulah juga kalau kita pun, siapa-siapa pun, kalau bercakap benar, insya-Allah Allah SWT akan tolong. Akan tolong kita. Yang ke-13, keyakinan seorang sahabat Nabi SAW terhadap janji Allah di dalam Al-Quran. Hatib bin Abi Balta'ah ni, dia begitu percaya, yakin dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Sebab itu dia buat. Walaupun zahirnya nampak, itu satu kesalahan besar, satu jenayah tu. Tapi dia buat begitu dengan penuh keyakinan bahawa Nabi SAW dan orang Islam tak akan diapa-apakan oleh musuh-musuh, dan mereka akan selamat masuk ke Mekah. Dia pegang dengan ayat mana? Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Itu ayat yang dia pegang. Allah SWT telah membenarkan mimpi Rasul. Mimpi Rasul. Bahawa sesungguhnya kamu pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram, InsyaAllah aminin, dengan aman. Dengan aman. Jadi Allah sudah kata dengan aman. Muhalliqina ru'usakum, ada yang cukur kepala, ada yang gunting rambut, tidak cukur kepala. La takhafun, kamu tak takut. Dalam keadaan kamu tak takut. Apa ni semua? Dia sudah fikir. Tahun yang ke-6 pergi dihalang oleh orang kafir. Masa tu orang kafir lagi memerintah Mekah. Di situlah berlaku perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 di Hudaibiyah. Dan mereka disuruh pulang saja, tak jadi pergi ke Mekah. Tak boleh, tidak dibenarkan oleh penguasa Mekah, orang kafir lah. Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia pergi dengan maksud nak buat umrah, tidak dibenarkan. Setelah itu mereka yang adanya berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Mereka dibenarkan datang pada tahun berikutnya. Itu pun dengan beberapa syarat. Tak boleh bawa senjata, tak boleh bawa apa. Tahun yang ke-7, dan Nabi SAW dapat masuk ke Mekah dengan sahabat-sahabatnya masuk ke Mekah untuk buat umrah. Memang boleh buat umrah. Tetapi pada masa tu masih lagi Mekah ni di bawah kekuasaan orang kafir. Dia perhati dah dua peristiwa. Dua peristiwa. Dan Nabi SAW bermimpi pada masa itulah, sekitar-sekitar itulah. Di mana, bila ni? Kalau nak kata ketika masuk tahun yang ke-6, tak masuk. Ni Tuhan kata pasti kamu la tadkhulunna. Pasti, nun taukid ada di situ. Lam lagi ada. Kamu pasti akan dapat masuk. Jadi dia sudah tengok. Tahun yang ke-6 tak dapat masuk. Tahun yang ke-7 dapat masuk. Tapi yang Tuhan kata aminin, aman, tak takut tu macam mana? Takut. Sebab orang kafir di sekeliling tengok. Orang Islam pergi tak cukup senjata. Tak ada senjata. Paling tinggi pun bawa pedang. Itu pun mesti dalam sarung. Tak ada lagi kelengkapan senjata. Dalam keadaan takut juga tu, ketakutan juga. Sebab orang lain yang memerintah. Jadi dia fikir dua dah tengok. Sedangkan Allah kata mesti akan berlaku begitu. Bila? Dia tengok tahun yang ke-8 Nabi SAW betul-betul menyiapkan sahabat-sahabat dia untuk pergi serang Mekah. Inilah kata dia. Tak ada dah masalah ini. Inilah masa. Jadi bagi dia betul-betul yakin inilah masa. Sebab itu Nabi SAW dalam sejarahnya bila masuk ke Mekah memang aman. Tak berlaku pertumpahan darah yang banyak, ada sikit-sikit lah. Sikit sangat. Boleh dibilang orang kata dengan jari. Tidak berlaku perang.
Itulah yang dikatakan aman. Tak takut masuk. Bila begitu orang Islam bebas, nak buat umrah ke, nak buat apa ke, selepas itu seterusnya bila buka ihram tu kan cukur kepala apa semua, ataupun gunting rambut, itulah yang berlakunya. Menjadi kebenaran, menjadi kenyataan. Apabila Mekah tu jatuh ke tangan Islam, itulah amannya. Tidak takut kepada sesiapa. Nak takut siapa lagi kalau kita sendiri yang memerintahnya? Itu menjadi kenyataan pada tahun yang ke-8. Dia kira kalau cerita pun dah Allah kata macam ni aman, dia tak akan jadi wara. Kalau Allah kata tak takut, mereka mari dengan senjata macam mana ramai, tak akan takut. Jadi ini menjadi kenyataan. Cumanya Allah SWT tak nak begitu. Surat tu tak sampai. Kalau katakan dah sampai pun, dia percaya tu begitu tu. Dia percaya bahawa umat Islam, sahabat-sahabat akan selamat juga. Kalau tidak, di mana kata Allah aminin aman? Kalau tumpah darah, kalau sahabat-sahabat mati begitu ramai. Jadi dengan surat dia tu tak akan terjejas apa-apa. Bahkan dalam surat dia seperti yang kita telah baca sebelum pada ni, menyebabkan orang kafir itu jadi gerun pula, takut. Dan dia yakin dia tu, sehingga dia kata kalau Rasulullah pergi sekali ni seorang pun kamu tak boleh halang dia. Maknanya Allah nak bagi kemenangan lah. Itulah yang disebutkan di dalam suratul Fathi, inna fatahna laka fatham mubina. Mana fatham mubina? Mana fatham mubina? Setengah-setengah kata perjanjian Hudaibiyah, itu fatham mubina. Tetapi yang jelasnya fatham mubina Fatih Makkah itulah. Fatih Makkah berlaku pada tahun yang ke-8. Sebelum itu dua tahun sebelum itu berturut-turut Nabi SAW nak pergi buat umrah. Itulah kehendak orang Islam. Tapi dalam keadaan ketakutan lagi. Yang dikatakan kemenangan yang betul-betul menang itu, Allah SWT bagi macam-macam lepas tu, ghanimah dan macam-macam. Bila ni berlaku? Selepas itu. Jadi dia yakin, inilah sebab dia buat kesalahan. Kesalahan tu dia buat dalam ada alasan dia sendiri. Walaupun alasan tu orang lain tak nampak, walaupun alasan tu kiranya Allah tak berkenan juga, tak setuju, tapi ikut mana-mana pun dia ada alasan dia sendiri. Seperti saya telah sebutkan sebelum ini, sahabat-sahabat ni pelik-pelik cara dia kadang-kadang. Bila Nabi SAW tengok pakaian cantik, dia pergi. Cantik sungguh pakaian ni. Nabi SAW kata, Nabi selalu biasanya begitulah. Kalau orang kata cantik ataupun apa orang tu minat, dia akan bagilah. Kamu nak ni? Nak. Dia pun masuk dalam, dia bagi. Sahabat-sahabat lain kata, apalah kamu ni? Orang bagi kepada Rasulullah supaya dia sendiri pakai. Tiba-tiba kamu tahu dah kalau Rasulullah kalau kata macam tu dia akan bagi. Kenapa kamu kata begitu? Dia pun ceritalah rahsia dia. Tengok, dia ada alasan dia sendiri. Walaupun sekali tengok nampak tak patut, tak sesuai buat begitu. Sebab orang bagi untuk Rasulullah. Kalau kamu nak, orang lain bagilah kepada kamu. Janganlah ganggu Rasulullah tu. Tapi cara dia lain. Dia pencerita lepas tu, barulah yang lain melengung semua. Oh, itu cara dia. Tak nampak yang orang lain tak nampak, dia nampak. Dia kata sebenarnya aku minta tu bukan apa, bukan aku nak sangat. Kalau nak boleh beli, dia boleh beli. Aku nak tu supaya dijadikan kain kafan aku, bekas tubuh Rasulullah SAW tu, aku nak biar dijadikan kain kafan aku. Itu maksud aku. Semua terpegun dengar keterangan dia. Itulah cara sahabat ni, pelik. Yang kita tak nampak, dia nampak. Ada sahabat itu, Nabi SAW ketika memeriksa perbarisan kan, askar dia, tentera dia tu, Nabi SAW kadang-kadang kasar juga. Tempat kasar lah, kena kasar lah. Takkanlah tempat dalam perang nak lembut-lembut, seperti di rumah. Kadang-kadang dia sentak, dia tarik, jadi kena sahabat itu, jadi bekas di tubuh dia. Pernah Nabi SAW kata, kalau sesiapa ada saya buat salah, dia nak balas, silakan. Sahabat tu kata, saya nak balas. Jadi sahabat lain terkejut lah, nak balas macam mana? Jadi apa kesalahan Nabi? Tapi dia kata dengan syarat, Rasulullah buka baju.
Sebab hari itu bila Rasulullah buat saya tak pakai baju, kata dia. Jadi saya nak balas dalam keadaan itu juga. Rasulullah kata okey, tak apa, dia pecat baju. Yang sahabat tu terkam, pergi kepada Nabi, dia tangkap, dia cium. Itu cara dia. Sebenarnya bukan dia nak balas, bukan dia nak buat sampai bekas pula tubuh Nabi seperti pernah berbekas di tubuh dia. Bukan dia nak itu. Dia nak ambil peluang. Kalau dalam keadaan biasa ni kan, Nabi pakai baju, tak kena mulut dia pada tubuh Nabi tu. Ni dia nak bagi kena mulut dia pada tubuh Nabi SAW. Begitu. Benda-benda beginilah yang orang ramai tak nampak. Sama juga ni, orang tak nampak kenapa Hatib ni ambil peluang, ambil kesempatan ini. Kesempatan itu zahirnya satu kesalahan besar, tapi dia tetap ambil juga. Kenapa? Kerana tadi kerana dia terlalu yakin dengan janji Allah, yang Allah kata dia telah membenarkan mimpi Rasulnya itu. Bila mimpi Rasul tidak menjadi kenyataan selepas 2 tahun berturut-turut, tidak sempurna. Kira-kiranya kali ini dia yakin. Bila dia tengoklah keadaan-keadaan kan, tengok keadaan-keadaan itu menyebabkan dia yakin. Jadi tak perlu bertanya banyak dah. Yang ke-14, keyakinan dan kepatuhan para sahabat. Keyakinan dan kepatuhan para sahabat terhadap segala perintah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat kita lihat tadi kan, bila Nabi kata pergi ambil surat, dia pergi. Itu patuh dia. Nabi tak kata kamu buka baca, ambil surat, dia pergi ambil saja, dia tak baca. Itu kepatuhan terhadap segala perintah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan buat macam itulah. Itu dapat kita saksikan dalam hadis ini juga, macam mana sahabat tu setia dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15, orang yang melakukan kesalahan besar seperti yang telah dilakukan oleh Hatib itu, menurut Sayyidina Umar, tidak salah jika dikatakan pengkhianat dan munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menegur Umar atas kata-katanya itu. Malah sebaliknya mengecualikan Hatib daripadanya saja, kerana beliau seorang ahli Badar. Mana orang yang melakukan kesalahan yang macam ni, dia sampai boleh kita katakan munafik. Sayyidina Umar telah kata, Nabi tak kata jangan kata macam tu. Dia tak kata, dia tak tegur, dia kata pengkhianat. Memang zahirnya begitulah, boleh kita kata. Munafik itu sama, munafik itu kira-kiranya Sayyidina Umar tidak katalah munafik itu jadi kafir. Mana nifak amali, nifak amali, amalan yang seperti itu, perbuatan seperti itu menunjukkan sifat munafik, bukan munafik nifak i'tiqadi itu. Bukan begitu. Sebab dia sudah dengar, Hatib sudah kata dia bukan kufur, bukan murtad, bukan apa. Jadi macam mana nak kata dia tu kafir? Dia tetap juga kata munafik, yakni munafik dari segi amalannya itu. Boleh kata dalam keadaan ini, kita boleh kata penderhaka, penjahat, boleh kata. Nabi tak tegur dari segi itu. Sayyidina Umar kata, cuma dia kata dia ni ahli Badar. Dengan sebab ahli Badar tu, jadi tak kena semua tu. Tak kena semua. Tak boleh kata dia pengkhianat, tak tepat. Kata munafik, tidak. Sebab apa? Ahli Badar ini dijamin syurga. Ahli Badar ini telah dikatakan oleh Allah, qad ghafartu lakum, aku telah ampuni kamu, dosa kamu. Macam tu ahli Badar ini. Yang ke-16, penduduk Mekah tidak mendapat layanan yang sama daripada pihak pemerintah Mekah. Orang-orang yang ada keluarga dan sanak saudaranya di sana, dilayan mereka dengan agak baik. Sementara orang-orang yang tidak mempunyai keluarga dan sanak saudara seperti Hatib pula tidak dilayan dengan baik. Ini dari segi sistem pemerintahan Mekah. Orang kafir Mekah tu kita dapat tengok di sini. Dia pilih bulu, ada diskriminasi di antara rakyat-rakyat dia tak sama.
Kalau ada keluarga, ada sanak saudara di sana, lain sikit, walaupun Islam. Jadi keluarga tu keluarga yang bukan Islam lah. Keluarga yang bukan Islam tu pun kena ganggu juga, kerana ada yang Islam. Itulah keadaan orang kafir ni. Tak terbuka langsung, tak bebas. Jadi orang ni ada saudara dia Islam di Madinah, keluarga dia di Mekah ni yang kafir ni pun dilayan tidak dilayan dengan tidak baik lah, tidak begitu. Kalau ada keluarga boleh tahanlah sikit, walaupun dia kafir pun dia semangat keluarga, kekeluargaan itu dia tebal. Jadi dia adalah yang ni nak, kalau nak khianat kepada dia pun fikir banyak kali, sebab keluarga dia ada ni. Adapun Hatib dia tidak ada itu, maka keluarga dia lebih terdedah kepada pengkhianatan dan kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Jadi keluarga dia tu Islam kau kafir. Jadi di sini menunjukkan kita kena jaga keluarga kita walaupun tidak Islam. Kena jaga. Cuma cara jaga tu macam mana, ada yang salah, ada yang tidak salah. Misalnya nak jaga hati pemerintah ni, biar jaga keluarga dia dengan bocorkan rahsia kerajaan, itu salah. Fikirlah cara lain, jangan buat cara itu. Tapi Hatib ni dia seorang Islam yang baik. Dia fikir tentang keluarga dia yang bukan Islam di Mekah, yang kita kata bukan Islam tu. Sebab kalau Islam dia kena hijrah, berdosa tak hijrah. Ini menunjukkan keluarga tu bukan Islam. Kalau Islam dia wajib hijrah, tak hijrah tu berdosa. Jadi yang dia fikir keluarga dia ni siapa? Yang bukan Islam lah. Yang bukan Islam, dan dia ada juga harta benda di sana. Sebab dia ni sekutu kafir Quraisy, bukan Quraisy betul. Bukan Quraisy betul. Jadi di situ dia ada perbezaan tu, ada diskriminasi tu. Yang ke-17, maknanya masyarakat tu tak bagus lah macam tu. Satu kebebasan beragama tak ada, orang lain yang Islam, kenapa nak ganggu keluarga dia yang kafir? Sepatutnya tidak begitu kan. Sama-sama kafir, dia tak kira. Itulah kezaliman orang kafir Quraisy di Mekah. Pemerintahan dia macam itulah cara. Yang ke-17, manusia menurut tabiat semula jadinya kasih kepada ahli keluarga dan harta bendanya. Kerana itu ia akan sedaya upaya menjaga dan melindunginya dengan apa cara sekalipun. Akan melindunginya dengan apa cara sekalipun. Ini sifat manusia. Dia kasih kepada keluarga, kasih kepada adik-beradik, sudah. Ini semula jadi. Kasih kepada bangsa, kasih kepada suku Sakat. Ini Allah SWT buat. Jadi walaupun Hatib ini Islam, dia ada sayang kepada keluarga dia, fikir keluarga dia. Orang kafir pun sama juga. Yang Islam duduk sana tapi keluarga dia ada sini, dia jaga sama-sama keluarga dia. Tak boleh orang nak buat zalim, berlaku kejam terhadap ahli keluarga, jadi dia akan bela. Jadi ini sifat semula jadi manusia. Tak kira Islam, tak kira kafir, semuanya ada. Itulah yang dapat kita lihat di sini. Yang ke-18, jasa dan kelebihan seseorang harus dikenang walaupun ia ada melakukan beberapa kesilapan atau dosa. Jangan kita ingat nak cari manusia ni yang bersih. Jangan. Tak ada. Rasul-rasul dan nabi-nabi sahaja yang macam tu. Kalau ada orang tu sudah baik, satu dua kesalahan dia tu kita abaikan, lupakan. Nak cari orang yang sempurna, tak ada. Jadi macam di sini Hatib, dia ada juga kesalahan, kesilapan dia. Nabi SAW macam mana sikapnya? Dia boleh terima. Dia tidak marah, tahu marah saja, tidak. Bahkan dia larang pula sahabat-sahabat jangan kata lagi apa-apa kepada dia. Ini dari satu segi nampak macam bela pula orang salah. Tidak begitu. Kita kena kenal jasa dia. Jangan seseorang yang buat baik kita tak tahu nilai dia. Bukan senang nak jadi baik itu pun. Bukan senang. Nak jadi pandai bukan senang tu. Semua tu. Jadi kita kena hargailah, tahu menghargai. Begitulah maksudnya. Yang ke-19,
Ahli Badar adalah antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Dalam hadis ini ada wajabat lakumul jannah, sudah pasti kamu masuk syurga. Syurga sudah jadi milik kamu. Ini berdasarkan hadis-hadis ini kita kena anggap begitu, terima begitulah. Itulah kelebihan ahli badarnya. Sebab bab yang kita baca sebenarnya ni, hadis-hadis ni di bawah bab kelebihan ahli badar. Di mana letak kelebihannya? Dia terjamin sebagai ahli syurga, itulah kelebihannya. Kita ada kata jamin begitu? Tak ada. Tak ada jaminan. Satu bangsa, kita kata Melayu lah misalnya, Melayu, ada jaminan? Seramai, tak ada jaminan. Padahal tengok ramai mana, tak ada jaminan. Ini berapa kerak saja, tapi jaminan ada. Oh, itu lebih tu. Bila ada jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan umum tu adalah jaminan umum. Ya. Mungkinlah. Ya. Yang ni insya-Allah begitulah. Sebab begini, dalam hadis yang sahih banyak lagi, 70,000 masuk surga tanpa hisap. Setiap seorang itu pula 70,000 pula masuk surga tanpa hisap juga. Bayar sahabat sama mana? Sahabat sama mana? Begitulah. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini kita tengok memang jamin. Kalau masuk syurga akhir tu orang lain pun masuk juga. Apa perlu jaminan? Tak ada keistimewaan sangat. Setiap orang Islam akan masuk syurga juga akhirnya setelah masuk neraka. Bila kata jaminan itu mestilah masuk awal tanpa hisap, masuk pula syurga yang istimewa. Itu maksudnya. Yang ke-20, beradab dan sopannya Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan amat marah, beliau masih dapat mengawal perasaannya dan tidak bertindak terhadap Hatib. Inilah kalau nak kira orang yang pemarah dia kan. Orang kata banking. Susah nak kawal diri dia. Dalam keadaan dia marah begitu pun dia boleh kawal lagi diri dia. Dia tidak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mendahului, mengatasi Rasulullah, tinggal Rasulullah. Tidak begitu. Kalau Rasulullah kata begitu, dia akan cuba kawal diri dia. Begitulah. Itulah peribadi Umar. Dalam sejarah-sejarah disebutkan Sayyidina Umar ini kana waqafan indal Quran. Kana waqafan indal Quran. Sayyidina Umar ini seorang yang peribadinya bila orang sebut Quran macam tu, dia akan berhenti terus. Dia akan berhenti tu. Kalau Quran tu tidak sesuai dengan yang dia buat, tiba-tiba disebut tu, dia akan berhenti terus. Itu peribadi dia. Dan di cincin dia ditulis, ukir, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah mati menjadi penasihatmu. Tak perlu dah kaunselor ke apa-apa, tak perlu. Mati, ingat mati sudah cukup. Itu menguatkan semangat, mendorong kita untuk buat sebanyak mungkin kebaikan dan kebajikan. Mati sudah cukup, tak perlu yang lain-lain. Itu Sayyidina Umar ditulis di cincin dia. Ni salah satu peribadi dia, kana waqafan indal Quran. Begitu juga dia tidak langgar. Cuba tengok, padahal marah dia tu, dia cuba kawal diri dia. Dia tidak bertindak terhadap Hatib, tampar pun tidak. Kalau nak kira orang banking macam ni kan, dia boleh bertindak apa saja tu. Pasal apa? Dia banking pun kerana agama. Dia tidak marah tak tentu pasal. Kerana agama dia boleh bertindak. Ini masalah agama lah ni. 22. Itu 21. Kata Hafiz Ibnu Hajar, Umar menangis boleh jadi kerana terlalu gembira dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tentang keistimewaan ahli Badar. Boleh jadi juga kerana kesal
dan berasa rendah diri lantaran ucapannya yang kasar terhadap Hatib. Dua andaian yang dibuat oleh Hafiz Ibn Hajar. Sebab kita baca hadis tadi kan, akhirnya mengalirlah air matanya bila Rasulullah SAW kata jangan kena kawal diri. Jadi dia mengalir air mata. Allah dan Rasulnya jualah yang mengetahui. Jadi kenapa dia mengalir air mata? Hafiz Ibn Hajar kata antara dua. Boleh jadi dia terlalu gembira sangat, suka sangat. Sebab yang dalam hadis ni kalau kita tengok akhirnya dikatakan ahli badan ni ahli syurga, dijamin syurga. Dan ahli badan ni orang-orang yang telah diampuni Allah dosanya, dosanya yang dahulu dan dosanya yang akan datang. Dosanya yang dahulu jelaskan daripada ghafartu lakum. Dosa akan datang, ulama-ulama bahas, dia kata i'malu ma syi'tum. I'malu itu fi'il amar. Fi'il amar ni untuk akan datang. Jadi buatlah apa saja yang kamu nak. Bila? Kalau masa lepas tu kita tak akan suruh, sudah berlaku dah. Suruh ni benda akan datang. Jadi daripada sini ulama buat kesimpulan, dosa-dosa ahli badan ni bukan yang lepas saja Allah ampunkan, yang akan datang pun ampunkan juga. Walaupun dia ada melakukan kesalahan, tapi mudah saja mereka itu kembali kepada Allah bertaubat, dan mudah Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Yang itu yang pertama. Pasal dalam hadis tersebut begitu. Jadi dia kan ahli badan juga, suka sangat lah, gembira sangat lah. Manusia ni kadang-kadang kerana terlalu gembira pun dia menangis juga. Jadi kita tak tahulah, cuma buat andaian saja. Hafiz Ibn Hajar ke siapa ke, dia buat andaian saja. Sebab kita tak tanya dia sendiri, kamu menangis tadi kerana suka sangat ke atau sedih? Tak tanya, tak ada siapa tanya, buat andaian sajalah. Sebab manusia ni dua tu, kadang-kadang terlalu gembira pun dia menangis juga. Atau kata dia boleh jadi juga kerana kesal dan berasa rendah diri lantaran ucapannya yang kasar terhadap Hatib. Rupanya Hatib ni ahli badar, aku tak sepatutnya kata macam tu kepada dia, tapi terlepas kerana kuat sangat semangat tu nak jaga Islam tu, sampai kata teruk-teruk lah kata, munafik lah kata, pengkhianat lah. Sampai kata begitu. Jadi dia kesal, berasa rendah diri lah di situ. Orang-orang yang kasar ni kadang-kadang dia ada sifat-sifat, bila dia itu tunduk, dia tunduk betul. Itulah sifat orang-orang yang kasar ni, kadang-kadang hanya begitu. Yang ke-22, berdasarkan riwayat yang lain, para ulama mengatakan ketelanjuran Hatib lah yang menjadi sebab kepada turunnya 5 ayat di permulaan surah Al-Mumtahanah. Dalam riwayat yang lain, bukan riwayat ini, riwayat Bukhari juga, tapi di tempat lain. Di sini tidak. Dia sebut turunlah ayat ini. Turun tu ada kena-mengena dengan peristiwa ni lah. Lihatlah ayat-ayat berkenaan bersama-sama terjemahannya di bawah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا
wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Itulah 5 ayat ini ada kaitan dengan peristiwa ini. Sebab turunnya ialah tindakan Hatib atau ketelanjuran Hatib bin Abi Balta'ah yang tersebut di dalam hadis ini. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Ini politik ni dalam Quran ni. Yang kamu sampaikan kepada mereka, yang ini berita-berita Muhammad, kerana rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu kerana kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keredaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahsia, memberitahukan secara rahsia berita Muhammad kepada mereka kerana kasih sayang, rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuhmu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Kaum kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya telah ada contoh tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah sahaja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yakni siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat 1 surah Mumtahanah sampai ayat 5 ya. Itu yang ke berapa tadi? Yang ke-22 ya. Yang ke-23 kita kena ingat bila ada teguran daripada Allah macam ni dalam Quran terhadap sahabat, nampak cerita. Sebab kalau nak bincang ni panjang pula. Apa maksud ayat ini? Memang jelas lah, memang dia ada kaitan dengan hati gitu. Tapi kita kena ingat satu perkara, perlu sangat ingat ahli sunnah wal jamaah ni, iaitu jangan dengan adanya teguran-teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala macam ni terhadap sahabat, kita kata sahabat ni teruk. Sahabat ni teruk, tak boleh macam tu. Bahkan kita kena anggap yang mendidik, yang membimbing sahabat-sahabat ini Allah dan Rasulnya. Kalau mereka salah, Allah sendiri tegur, bukan orang biasa, bukan orang lain. Ini kelebihan mereka. Di sebalik tegurannya, jangan kita ingat mereka tu kurang, mereka tu teruk. Jangan, silap itu. Tapi kita kena tengok selepas ditegur tu macam mana keadaan mereka, berubah ke tidak. Itu jelas berubah. Memang ada teguran di sana sini. Di situ kita nampak sahabat-sahabat ni perjalanan hidup dia bukan berjalan begitu saja. Kalau tak betul, Allah tegur.
Kalau tidak Allah tegur, Nabi SAW akan tegur. Ini bermakna yang membimbing mereka itu bukan orang biasa. Dua, Allah dan Rasulnya. Jadi teguran itu sebenarnya sesuatu yang membina, mengubah jiwa mereka, mengubah cara hidup mereka. Dan mereka betul-betul berubah. Kalau yang kasar tu panggil nama Muhammad, panggil kuat-kuat itu. Bila ditegur, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd. Ditegur tu jangan angkat suara lebih daripada Nabi, jangan bercakap seperti sesama kamu. Sebelum itu memang begitu. Bila ada turun ayat itu, mereka cakap lembut dengan Nabi SAW. Kalau pergi ketuk pintu pun dia dalam hadis-hadis sebut dia ketuk dengan hujung jari saja pintu Nabi. Tak ada dah macam dulu. Walaupun mereka tu latar belakangnya orang-orang yang kasar, tapi dengan Quran, dengan hadis, mereka boleh berubah jadi sebaik-baik manusia. Itu kena ingat. Itulah yang berlaku bukan sahaja kepada Hatib, tapi juga kepada orang lain. Jangan kita ingat ini masuk dalam Quran nak cerita tentang keburukan dia. Tak ada. Dia sudah selesai masalah. Sudah diampuni Allah. Tak ada lagi hak untuk kita mengungkit-ungkit benda ni. Benda ni ada sebagai pengajaran kepada kita, buat selama-lamanya. Jadi rasanya setakat itulah, panjang juga ni. Itulah yang tambahannya, insya-Allah akan ada nantilah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada apa-apa kemuskilan lagi nak bincang, insya-Allah boleh. Sikit lewat dah ni. Ya. Adakah kelonggaran kita meninggalkan perintah larangan Allah, kita terlibat memberi sesuatu sumbangan kepada negara, contohnya kalau kita apa? meninggalkan sembahyang contohnya, ataupun kita membuka orang itu sumbangan kepada negara. Ya. Itukah? Tak boleh macam tu, tak boleh. Dalam batas-batas syarak dan dengan maksud-maksud yang diperkenankan oleh syarak. Kalau syarak tak berkenan pun benda tu, tak ada kena-mengena. Itu tak boleh. Itu kalau kita terima satu sumbangan, satu kelebihan, sama seperti orang kafir juga terima macam tu. Jadi tak termasuk lah. Tak termasuk dia. Ada lagi? InsyaAllah. Kita ni nampaknya setakat inilah dulu. Cuti lah lepas ni. Cuti puasa sampai lepas raya, InsyaAllah. Tak tahu lagi lah. Tengoklah keadaan macam mana. Tengoklah keadaan. Jadi malam ni di sini insya-Allah yang terakhir lah sebelum puasa ni. Besok ada lagi. Lusa pun ada lagi. Kota Baru semua cuti juga malam. Kecuali di tabung haji tu pagi, itu macam biasalah. 2 kali 2 minggu sekali. Minggu pertama, minggu ketiga. Yang lain-lain tu orang lain. Setakat itulah dunia. Wallahu a'lam.